dalam filem Enam Jelaka ni lah buat julung kalinya saya pernah menghadapi sakit yang sampai saya pengsan. Sepanjang saya berlakon, tak pernah saya terjadi benda-benda macam ni. Saya dah tak boleh angkat pakai tangan dah. Tangan dah tak boleh angkat, dah macam bengkak. Nak dapatkan dia terima tu boleh kata payah juga ni. Sentiasa memberi kerisauan jugalah kepada saya. Bukan selalu aku keluar filem pun, lepas tu tak nak tengok pula. Betul. Bila aku tak keluar, kau sibuk tanya. Kepada penonton-penonton Borak Popcorn, ya, saya memang cukup sedih sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak Popcorn, di mana kita nak borak-borak pasal filem ke telemovie ke drama ke apa-apa kena mengena dengan video. Kita react kat sini. Betul. Okay, so tadi episod lepas. Korang mesti dah tengok yang part 1 episod lepas. Episod lepas kita dah panggil director daripada Enam Jelaka. Betul. Memang orang kata kenyang lah. Kenyang, betul. Kenyang. Banyak Best, info yang kita dapat. Kan? Dapat Bantai semua kan. bantai semua. Macam semua benda yang duduk dalam dada semua keluar. Betul. Semua kita Itu pun dah tak penuh lagi. Tak Itu penuh baru lagi tau. separuh. Sikit Baru separuh. Tapi masa tak mengizinkan. Betul. Sebab sekarang ni kejap lagi kita panggil pelakon pula yang ada dalam tu. Betul. Kalau nak tahu siapa, sebelum tu Cik As, macam mana? Okey tak buat masa ni? Pengarah dia kayak dah separuh. Yang ni nak bagi full ke apa? Saya rasa yang ni mungkin banyak lagi kalau kot. Sebab dia kata dia nak cepat tadi. Itulah, nak Kita cepat. Kita hold dia. Busy, job banyak. Job banyak. Dia ni memang job banyak. Dia ni memang mana-mana muka dia lah. So kalau nak tahu siapa, kita layan dulu intro daripada Borak Popcorn. Let's go. selamat datang Enam Jelaka. Tak berhati perut. Kembali lagi ke dalam Borak Popcorn. Betul. So sekarang kita dah bawa pelakon daripada Enam Jelaka. Betul. Kalau kita bagi tahu, orang dah memang well known lah dia ni. Kan? Siapa tak kenal dia? Siapa je tak kenal dia? Berani Ya, tak kenal. ye. Belum puasa je Dah dengar suara? Kalau tak kenal tu bukan orang Malaysia lah tu. Betul. So memperkenalkan Bel Ngasri. Ya, Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Borak Popcorn. Yes. Kerana sudi mengajak saya berborak, popcornnya tak ada. Puasa 6. Puasa 6. Puasa 6 pula. Bel. Puasa bulan Ramadan pun payah. Ini kan Alah. Allah. Bel dah duduk kat situ dengan baju Melayu, dengan songkok teling dia. Aku tengok dia macam nak baca mohon-mohon besar. Saya ingin memohonkan ingin memohonkan esok raya. Raya je. Raya 6. Thank you Bel sebab datang dalam Borak Popcorn. Sebenarnya dia memang dah biasa dah dengan tim kita semua. Dan selalu panggil dia. Ataupun kali ni berbeza, dia nak promote filem daripada Enam Jelaka. Tadi awak sebut apa, perkenalkan Bel. Sebab awak tak sebut memperkenalkan Jelaka. Salah seorang Jelaka. Jangan Tapi okay. betul Bel, bila tengok filem tu rasa geram juga tengok. Geram. Kenapa pula? Ke saya yang paling Jelaka? Betul. Nak kena Enam tahu. Jelaka tu complete Nak kat kena tahu. Bel. Nak kena tahu kenapa watak si Bel ni paling Jelaka. And watak Bel dalam filem Enam ni. Jelaka. Enam Jelaka ni. Watak Okay. sebagai apa? Saya memegang watak sebagai Kasturi. Sebagai Kasturi. Kalau ikutkan nama-nama pelakon dekat dalam cerita ni, semua berpandukan pada kuih muih. Betul. Kuih muih tradisional Betul. Dan saya nama saya Kasturi, dan dalam cerita ini saya adalah merupakan salah seorang penduduk kampung Ketayap, dan yang paling penting dia adalah paling penting. ketua pemuda. Ya, jangan main-main. Pemangku. Pemangku ketua kampung Ketayap. Boy. Kena marah. Orang salah sebut pembantu kena marah. Pembantu salah kan? Salah. Ni pembantu, Pemangku. bukan pemangku. Beza ujung ku dengan tu je. Aku dengan tu je. Kita recap sikit. Okay, sebenarnya apa? Filem ni adalah filem arahan Aziz Osman. Betul. Okay. Enam Jelaka yang sedang ditayangkan di Pawagam sekarang. Betul. Okay. Betul. So kita dah ada sembang dengan Abang Aziz sebelum Betul. ni kan, episod sebelum ni, pasal tentang macam mana inspirasi dia buat filem, whatever not, and also kenapa dia pilih certain actor, dan antara actor yang dipilih adalah Bel. Bel. Ya, saya.
hubungan Bel dengan Abang Aziz ni bukan bermula baru sebenarnya. Kalau cerita sikit daripada mungkin orang tak tahu ni. Kalau ikutkan perkenalan saya, masa zaman dia jadi pelakon pun, saya dah jadi adik dia dah. Cerita apa tu? Berlakon. Lama zaman-zaman RTM tu. Apa orang kata drama-drama ya. Kemudiannya awak kena ingat, dia adalah salah seorang geng plastik hitam. Betul. Betul. Geng dia. Dak Aziz. Dak Aziz, dia pun tak puasa. Dia pun tak puasa. Jadi memang orang kata perhubungan antara saya dengan dia tu boleh katakan dah biasa bekerja sama. Erat. Walaupun pada masa yang sama, kalau ikut dari segi di bawah pengarahan dia agak kurang. Betul. Agak kurang. Dan saya rasa macam silap-silap entah ada entah tak ada. Jadi perkenalan saya lebih kepada saya berlakon bersama. Faham? Nak lagi arwah Mamat Khalid memang selalu manggil kami untuk bergabung. Gabungan kami tu. So jadi tidak ada masalah untuk bekerjasama dalam 6 Jelaka, walaupun dia merupakan seorang director, tapi orang kata perkenalan daripada berlakon bersama sebelum-sebelum ni boleh membuatkan mudah untuk orang kata berbincang dan macam mana nak membawakan watak Kasturi inilah. Tapi jangan katakan watak Kasturi ni adalah merupakan satu watak yang mudah untuk saya bawa. Sebab you all pun tahu kan, Aziz merupakan seorang director. Bila jadi director, dia betul-betul director tau. Dia tahu lainlah dia masa dia berlakon. Kan? Bagi tahu lah, dia pun dah tak ada dah ni. Bagi tahu apa cerita dia. Dia garang ke dia tak best? Terus jadi Ke dia suka marah-marah? Garang orangnya. Asyik baik dia tak marah saya. Dia marah orang lain. Dia bestnya. Tak ada. Tak adalah, jangan macam tu. Apa yang paling garang sekali berlaku kat set? Kalau macam contoh kita mungkin lari daripada perwatakan kita, ataupun kita melawak secara berlebih-lebihan. Kadang-kadang macam contoh saya kadang-kadang berlebih-lebih kan. Risau juga kalau dia marah, sebab dia tak nak lawak-lawak yang orang kata badut. Kartun sangat. Dia tak nak. Dia tak nak. So dia ada had kan untuk kita, walaupun ramai pelawak dalam cerita tu kan, untuk pelawak melawak lebih-lebih, dia tak bagi. Tapi alhamdulillah lah, saya pun memang dah serap dalam otak saya untuk membawakan peranan Kasturi ini kepada saya letak diri saya di tengah-tengah. Antara orang ada yang suka, ada yang tak suka. Sebab watak saya tu boleh dikatakan macam antagonis pun ada. Betul. Yang boleh membuatkan orang menyampah. Saya boleh je buat apa orang kata lakonan untuk buat orang menyampah je. Kalau boleh sampai campak popcorn. Wah, menyampah betul lah. Campak popcorn dekat muka saya tu, keluar-keluar besar-besar tu, campak kan. Tapi pada masa yang sama, saya nak juga orang seronok dengan saya selitkan sedikit lawak-lawak yang saya bincangkan dahulu bersama dengan Aziz. Tapi pada masa yang sama, Aziz memang dia dah buat skrip ini, memang orang kata ibarat macam inspirasi 6 Jahanam yang dijahanamkan lagi. Betul. Maknanya 6 Jahanam tu cerita serius. Tetapi yang Jahanamnya dia kelakarkan. Betul. Contohnya. So jadi tapi pada masa yang sama cerita dia nak syaratkan dengan mesej. Ini Aziz dia memang nakkan ada mesej di dalam filem dia. So jadi saya apa orang kata, kebanyakannya apa yang saya buat, pastinya saya akan berbincang terlebih dahulu dengan dia untuk bagaimana bawa watak ini dengan betul dan diterima oleh dia tu. Nak dapatkan dia terima tu boleh kata payah juga ni. Bergaduh bertumbuk. Tak adalah bergaduh bertumbuk, tak adalah. Tapi sentiasa memberi kerisauan jugalah kepada saya, sebab Aziz ni dia adalah seorang Azim Osman, seorang director lama berpengalaman yang boleh katakan beberapa filem box office, director yang hebat juga. Dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk memberi saya peluang bekerjasama
dalam filem Enam Jelaka. Dan Enam Jelaka ini jugalah boleh dikatakan bukan selalu saya mendapat peranan yang boleh agak boleh tahan besar. Peranannya Peranan tu dan, besar. ya, betul. Dan alhamdulillah saya tak sangka saya diberi peluang. Harap-harapnya moga orang suka, seronok dan yang penting sekali tengok. Tengok filem ni. Sebab apa? Bukan selalu aku keluar filem pun, lepas tu tak nak tengok pula. Betul. Bila aku tak keluar kau sibuk tanya. betul. Sibuk tanya, Kan. tak ada ke filem ni. Kan? Kata penyokong geng plastik hitam. Ya. Kalau dah sama-sama tak puasa kalau tu, cerita tengoklah. plastik hitam sibuk laju. kau laju je kau nak Ha. tengok. Ini cerita yang elok-elok, cerita baik, tapi orang kata fully sebenarnya cerita ni adalah sebuah cerita komedi. Ya, Dan memang kita nak orang kata bagi peluang bagi mereka-mereka yang dahaga kan komedi. Betul. Sekarang inilah ceritanya. Betul? Ah. Macam tadi yang Bel cakap tadi, penelitian skrip tu. Maknanya dah bincang dengan Aziz, dengan Abang Aziz kan. Macam mana faham yang Bel cakap, tapi macam mana Bel sendiri kontrol diri Bel? Sebab Bel ni kalau diberikan ruang memang macam melimpah-limpah. Bak kata arwah Mamat Khalid kulu Cleo. So macam mana Bel sendiri tu train diri Bel tu? Sebab Bel seronok buat apa yang Bel suka buat. Ya. Jadi bila kita seronok buat apa kita suka buat, kadang-kadang orang minta 3, kita rasa aku sedap ni aku bagi 5. Macam mana Bel kontrol tu? Ada juga beberapa babak yang mungkin saya ini mungkin ada lebih-lebihnya. Tetapi pada masa yang sama alhamdulillah dia boleh terima. Mungkin kalau dia tak terima dia potong aja. Dia simpan untuk diri dia. Ada juga macam ada satu babak yang mana saya bercakap seorang-seorang, bermain seorang-seorang untuk saya dalam satu babak dalam cerita Enam Jelaka ni. Di mana saya bercakap dengan diri saya sendiri, diri saya bercakap dengan diri saya. Dan yang setan tu. Ya, betul. Yang setan tu. Cari setan baik mana setan baik. Jadi saya rasa itu pun adalah satu babak yang mencabar untuk saya nak suruh Aziz terima dengan apa yang saya buat. Dan yang paling penting sebenarnya untuk penonton. Untuk penonton boleh attract ke tidak? Kan orang terima ke tak babak itu? Scene tu penting. Ya, dan scene tu sangat penting. ya betul. Tapi alhamdulillah Aziz terima dalam keadaan, tapi saya cakap lah saya yang macam ni, saya yang macam ni, okey ke tak okey kalau dia balas macam ni, dan alhamdulillah dia boleh terima. Tapi kalau kita tengok garapan Aziz M. Osman kali ni dia lebih terbuka. Lebih terbuka untuk saya apa yang saya nampak dia lebih terbuka, dan dia mungkin dah kenal saya dan sedikit dia memberi peluang kepada saya untuk berkarya, untuk bawa watak tu. Begitu juga macam mana pemerhatian dia terhadap watak Cik Man. Betul. Tengok watak Cik Man walaupun dalam penjara je. Tapi dia impact. Ada Yes, impact. memberi impact. Jadi sebenarnya dia percaya dengan lawak-lawak pelakon itu sendiri. Betul. Membawa watak itu sendiri. Dan Sebab dia masih lagi watak you. Dia masih lagi watak Cik Man. Ya. Cuma macam mana dia kontrol benda tu supaya jadi elok. Itulah dia. Lawa. Tapi inilah dia, orang kata pengarah yang berpengalaman. Betul. So, jadi mungkin orang kata pengalaman dia bekerjasama berlakon, mungkin dia dah perhatikan macam mana kalau kita nak guide, macam mana nak arahkan pelakon-pelakon atau yang artis-artis yang sebegini rupa. Dan alhamdulillah dia berjaya lah bagi saya untuk mengawal, menjaga, dan mungkin dari segi editingnya tu cantik, tidak orang kata melerit-lerit. Betul, very fast pace. Yes. Betul. Dan saya rasa sebuah filem yang pada pendapat saya sempurna untuk ditonton oleh
Semua sebenarnya Sebenarnya sama. semua lapisan Untuk hiburan masyarakat keluarga tengoklah. Sesuai Ya. semua Betul, peringkat umur betul. sesuai. Dah ada pawagam kau tak nak tengok pula. Kan, Aku tutup semua pawagam kan. Tak dapat Marah makan dia, Bel, popcorn. marah. Tak dapat makan popcorn. Bel kali pertama digandingkan dengan Asmida. Untuk kalau macam contoh saya dengan Asmida, sebenarnya dia pernah terbabit. Saya rasa untuk mungkin untuk dia nyanyikan dalam 19 puasa ke apa ke macam tu ke 18 puasa yang saya tak berapa ingat. Kemudiannya saya pernah terbabit dengan dia dengan dalam show. Satu show, dan untuk berlakon bersama-sama tak pernah. Tapi pada pemerhatian saya untuk Asmida, seorang orang kata penggiat baru saja masuk dalam lakonan. Menyanyi kita dah tahu dah, Ya, dia betul. memang orang yang hebat dalam menyanyi. Tetapi dari segi lakonan, dan saya rasa dia boleh melakonkan watak itu dengan baik. Ya, Sebab betul, dia punya sparring dengan Bel, masuk je nampak. Ya, dan tidak ada masalah untuk orang kata berkongsi. Betul. Betul. Berkongsi macam mana nak bawa peranan itu, dan dia adalah seorang yang sentiasa nak belajar. Ini bagus dia. Dia sentiasa dia tanya macam mana, dan dia datang dalam keadaan yang dia dah tahu apa yang dia nak buat, dia dah tahu apa mana dialog dia. Homework lah. Ini bagus dia. Dan kadang-kadang saya saja-saja main-main dia boleh balas. Ini satu benda yang bagus untuk seorang orang yang baru join masuk dalam berlakon ni. Betul. Saya rasa dia entahlah, rasanya kadang-kadang dia datang dengan dah buat research semua. So jadi dia lebih bagus daripada saya lah. Kau buat apa? Ujung-ujung. Kau buat apa? Ujung-ujung. Kau datang-datang apa benda ni? Nak tengok skrip apa semua, apa benda kau ni? Dia pula cakap macam tu. Alamak. Oh, dia pula marah. Tapi baguslah, bagus. Tapi sebab Bel adalah orang yang berpengalaman, dah berpuluh tahun pun Ya, Bel. saya. So Bel pula ada karakter Bel yang agak kuat kan. So kalau Bel digandingkan dengan orang yang tak berapa kuat karakternya, Bel boleh senang-senang makan dia, dan dia tenggelam memang orang boleh tu. tenggelam sebab dia tak boleh nak keep up kan. Ya, betul. Dan bila Bel berlakon pula, kita faham ada je peluang-peluang yang Bel akan sendiri-sendiri akan ad-lib kan. Ya, saya. So kalau dia tak ada that connection dengan Bel tu, sparring tu, dia tak kuat sama dengan Bel, dia akan tenggelam tau. Tapi dekat dalam filem ni kita tengok Balance. bila Bel bagi, dia bagi balik. Dia bagi balik. Bila dia Betul. bergaduh tu kan. Bila gaduh Betul. macam kau buat apa dengan bini aku ni? Bekas bini lah. Dia lawan balik. Suara dia sama lagi tinggi daripada Bel. Kata ya Allah, best. Tapi pada masa yang sama, awak kena ingat setiap pelakon, setiap yang ada dalam satu frame tu semua telah diawasi, diarahkan oleh pengarah Aziz M. Osman. So dia nampak apa yang cantik. Dia yang tahu macam mana cerita daripada mula sampai habis, macam mana nak digambarkan Enam Jelaka, macam mana nak digambarkan Kampung Ketayap ni. Sememangnya dia adalah seorang yang cukup detail dan dia orang kata nampak semua tu. So jadi dari segi akting, lakonan, apa naik apa semua, saya rasa kalau tidak berada di bawah arahan Azim Osman pun benda tu takkan jadi. Betul. Betul. So Faham. jadi sebab itu dia lebih mencantikkan lagi untuk menjadikan Enam Jelaka ni sebuah filem yang sempurna, insya-Allah. Okey bang, okey Abang Mel, cerita pasal Kampung Ketayap tu sendiri. Setup dia tu sendiri. Ya. Abang tengok dia betul-betul kat tengah hutan ke, ataupun lokasi dia tu macam mana? Senang untuk diakses ke? Boleh ceritakan tak sepanjang proses pemikiran filem tu berlaku? Filem ini dibuat dekat satu kawasan tanah kosong di Gopeng. Dan pembikinannya memang bajet besar punya, di mana diorang buat kampung Ketayap tu. Satu kampung tu. Bukan Betul. satu kampung, tetapi kampung itu ada warung, ada beberapa biji rumah, boleh kata dalam 9 biji rumah kot. Lengkap lah. Silat-silat 10. Saya pun tak berapa ingat, saya tak kira pula masa saya datang tu. Satu rumah, dua rumah, tiga. Kan? Tapi saya rasa dalam keadaan tu penjara. Betul. Penjara lagi, menara. Menara Oh, yes, hijau menara. tu kan. Menara tu lagi. So jadi lagi satu. Awak kena ingat, cerita ni juga ada JT apa semua Betul. tu. Ya. Yang boleh Sungai dikatakan memang sempurna dan bersesuaian dengan di zaman itu. Betul. Di zaman itu. Jadi saya rasa saya amat-amat rasa bersyukur, berbangga dapat join, dapat bersama-sama dalam filem Enam Jelaka ni. Sebab kalau kita nak dapatkan satu filem yang buat semua-semua ini,
ibarat seperti saya berlakon filem Hollywood sebenarnya. Betul. 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 Jadi semuanya dibuat secara orang kata beria, bersungguh-sungguh untuk filem ini. So jadi memang saya jarang, saya yang bertahun-tahun penggiat seni dalam bidang ni, Dapat berpuluh peluang. tahun ya dalam bidang ni, nak dapatkan satu orang kata job yang orang kata sebesar ini, yang buat macam-macam ni, susah. Susah. Jadi inilah dia. Dan kita tahu nak buat cerita period, nak buat cerita epic macam ni lama. Zaman Belanda pula tu. Ya. Zaman Set up penjajahan dia semua. Belanda. Bukannya selalu ada. Bukan selalu ada dalam filem-filem kita. Sebab dia memakan modal nak buatnya payah apa semua. Tapi digambarkan oleh Aziz M. Osman untuk 6 Jelaka ni memang cukup-cukup cantik. Ya. Sebab ini dia nak buat comeback. Comeback daripada dia. Dan kita jangan lupa, Aziz M. Osman adalah merupakan director yang boleh katakan memang terkenal sebagai seorang director cerita-cerita komedi, senario apa semua tu. Tapi pada masa awal ingat, awal-awal dia memang adalah seorang yang apa orang kata up to date dengan X-ray-nya. Betul. Dengan efek ni. Sebenarnya ada. Kalau awak tengok tentang Rusa, kalau awak tengok tentang Kapur Ketayap tu, awak takkan tahu sebenarnya ada je green screen diletak di merata-rata tempat. Betul. So jadi dia tidak tinggalkan dia punya orang kata anchor dia, directing dia tu. Apa dia? Kehebatan dia. Ditambah pula dengan dia pernah buat filem-filem orang kata komedi yang boleh katakan box office, popular, senario apa semua. Berlambak-lambak senarionya. Kan? So jadi gabungan itu dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pengarahan, 40 tahun ya. So jadi dia dah jadi Ranom. Dia Betul. jadi, dan kita nak tengok filem Aziz M. Osman sekian lama tak ada. Betul. So inilah dia. Dan saya rasa bukan setakat peminat-peminat filem Aziz M. Osman saja yang mungkin apa ni orang kata boleh menonton filem ini, tetapi pada masa yang sama peminat-peminat Kampung Pisang, Arwah Mama Khalid, yang minat cerita 16 puasa, 17 puasa. Sebenarnya ada semua elemen-elemen gabungan-gabungan ini, lawak-lawak ini. Dan pastinya ada sebahagian pelawak-pelawak daripada cerita 16 puasa, daripada cerita orang kata apa lagi, cerita Kampung Pisang. Sebenarnya ada dekat dalam Kampung Ketayap ni. Betul. Dia Skala dia tak perlu pun pakai sampai 100 pelakon. Betul. Tapi dia punya vibe dan rasa besar. Ya, dan tak lupa juga berkenaan dengan satu lagi tarikan yang ada dalam filem ini, setiap watak, walaupun watak kecil, bukan disia-siakan. Dia tetap letakkan seorang pelakon yang hebat dekat situ. Hero-hero yang ada, heroin-heroin yang dahsyat, semuanya ada dekat. Walaupun orang kata peranannya tidaklah begitu banyak, tetapi pada masa sama dia memberi impact dan juga memberi nyawa kepada watak itu sendiri. Pelakon kanak-kanak tu pun kan kuat actually. Dah macam buat manifesto lah. Cuaidi. Jadi jangan lupa undilah pemangku Kampung Ketayap. Pemangku Ketua Kampung Ketayap. Allah. Sebab tu saya kata Bel, saya antara peminat filem Muhammad Khalid, Sentuhan Muhammad Khalid. Ya, saya. Dan selepas arwah Muhammad Khalid meninggal, ada orang yang cuba nak touch nak recreate balik cara tu, tapi kita nampak dan kita rasa tak feel sangat. Tetapi bila Aziz Osman keluar benda ni, sebab tu saya kata saya dah tahu lah, selepas Muhammad Khalid saya dah tak risau, ada lagi orang akan keluar filem ni. Harap ada orang kata hidangan-hidangan yang lazat yang sebagai as suka peminat filem komedi, ada benda tu. Ya, moga-moga lah orang kata dia punya ni tak hilang macam tu saja. Betul. Filem-filem yang sebegini, ya. Sebab kalau boleh kita nak lagi, sebab industri kita ni bukan setakat cerita yang berpandukan kepada filem-filem luar saja. Betul. Filem-filem barat, apa filem Hong Kong ke apa ke kan, tapi pada masa yang sama kita nak identiti kita juga. Identiti. Jadi pentingnya dalam industri filem kita ada bermacam-macam genre, bermacam-macam aneka warna di dalam sesebuah pembuatan filem ni. Dan bagi saya
kalau tak support, tak sayang dengan filem-filem begini, sayanglah. Betul. Sebab apa? Kita boleh matikan apa orang kata? Pembuatan filem-filem yang sebegini. Nanti kan orang duk sibuk buat filem-filem yang sama aja semuanya. Tapi itulah dia. Dan saya rasa saya sendiri yang terbabit dengan filem daripada arahan apa orang kata arwah Mamat Khalid. Memang saya sentiasa dahagakan, inginkan generasi filem-filem seperti ini berterusan. Sampai bila-bila, tidak hilang. Dan sebenarnya bagi pendapat saya untuk Enam Jelaka, Aziz M. Osman ini lebih kurang sebab apa? Kalau kita nak tahu dari segi otainya dia, pengalaman yang dia ada. Sudah semestinya orang yang pengarah yang boleh buat pengarahan yang sebegini, semestinya orang yang berpengalaman, orang yang lama. Knowledge dia besar, luas. Jadi kalau tak adalah pengarah-pengarah seperti ini, siapa lagi yang mampu nak membawa filem-filem seperti ini? Nilai-nilai, ada nilai-nilai seni kemelayuan, komedi-komedi yang bukan orang kata bukan komedi raja lawak, tidak. Bukan. Betul. Dia lawak subtle, lawak daripada orang kata scene babak tu. Jadi ini kalau arwah Muhammad Khalid, dia memang pentingkan lawak daripada babak itu, scene itu. Ini dan cuma elemen sikit lah daripada pelakon itu sendiri. Dan saya dapat rasakan benda itu serba sedikit, tidaklah sepenuhnya. Serba sedikit. Ada elemen tu dalam Enam Jelaka. Betul. Garapan dia berbeza tapi ada. Yes. Aziz Osman tu tetap ada. Ya, pengalaman itu Aziz Osman. Sebab dia memang nakkan kesemua apa yang pengalaman yang dia ada, pergaulan dia selama ini, pembabitan dia, dia pun salah seorang geng plastik hitam. Dia jadi serba sedikit. Mungkin gabungan itu dia masukkan semuanya dekat dalam tu supaya menjadi satu filem yang cantik dan seperti apa yang sedang ditayangkan ni lah. Chemistry Bell dengan Amirul macam mana? Amirul, saya terbabit sebelum ini adalah berlakon serba sedikit, mungkin terbabit dengan drama. Kalau filem apa saya pun ni, saya sebenarnya ada terbabit dengan dia dalam filem Hantu Lompat. Dan saya rasa pengalaman bekerjasama dah pun ada, walaupun tak banyak, tetapi pengalaman bersama-sama tu ada. So jadi tidak ada masalah. Dan bagi saya amat terkejut sebab dia memang seorang pelakon yang sememangnya bukan kata boleh berlakon, malah kadang-kadang dia pandai membawa watak itu dengan baik sekali. Dan Kuping ini memang bagi pendapat saya memang sesuai lah untuk dia. Kalau saya entah apa jadilah jadi Kuping tu. Kalau saya yang jadi Kuping tu kan. Dengan dia, orang kata dia sendiri ada orang kata ilmu untuk ni. Betul. Dia sendiri pun ada orang kata buah-buah lah. Kalau tak ada ilmu pun mungkin ada buah-buah silat ke apa betul. Yang saya nampak memang dia senang cepat tangkap. Dari segi aspek lakonan untuk bersilat, untuk berlawan apa semua. So jadi dia memang cukup sesuai. Dan apa orang kata minat dan juga dia punya berkobar-kobar untuk membawakan watak Kuping ini. Daripada dia hadir ke dalam set, masa datang first day lagi, saya dah nampak dah memang dia menunjukkan yang dia cuba membawa watak yang berbeza daripada apa yang dia bawa daripada filem-filem sebelum ini mungkin, dan daripada cerita-cerita yang pernah dia berlakon lah. Saya rasa alhamdulillah dia berjaya membawa watak Kuping itu dengan baik, dan kerjasama saya dengan dia tidak ada masalah. Sebab apa, seperti mana saya dengan Azmida juga, Amirul juga boleh orang kata berkongsi, bekerjasama dari segi macam mana nak buat scene tu dengan baik, macam mana nak orang kata nak berdialog apa semua. Dan untuk kata makan dia makan saya, tidak ada berlaku. Satu perwatakan pun memang berbeza. Berbeza. Tetapi dari segi semua tu boleh orang kata Aziz
susun dengan baik macam mana untuk Amirul, Bel dalam satu frame macam mana. So saya sebenarnya kalau berlakon mana-mana pun sebenarnya tidak pernah ada istilah untuk saya makan ke apa. Saya selalu kalau bekerja sama, saya boleh berborak, boleh berbincang. Awak nak buat apa? Kalau awak buat lebih, mungkin saya kurang. Kalau awak kurang, saya mungkin bagi lebih sikit. Tapi pada masa sama untuk mencantikkan scene tu. Tidak ada pun dari segi saya nak makan dia nak makan saya je nak nampak dalam satu filem. Tak ada. Tak ada. Ya, itu bukan saya lah. Sebab saya kalau boleh, kadang-kadang saya sendiri tengok macam ni, okey cuba kau buat macam ni. Faham tak? Kalau dia terima, dia kata okey bagus juga. So macam tu lah. Mungkin dia pun ni termasuklah juga dengan artis-artis lain. Kalau tengok pada filem 6 Jelaka ni dengan Kaza, awak tahulah saya berlambat-lambat cerita. Bukan kata apa dalam drama berlambat-lambat apa cerita yang saya tak buat dengan Kaza. So tak ada masalah untuk bekerjasama. Saya memang cukup selesa. Boleh dikatakan selesa dengan semua yang ada di dalam 6 Jelaka ni. Saya rasa macam family lah. Family yang biasa dah saya lihat, biasa dah saya bekerja sama. Itu yang nampak tu kat dalam filem tu. Dan saya betul. Ya, saya rasa selesa sangat. Saya enjoy. Enjoy dan harapnya lah janganlah kita sebagai pelakon ataupun penggiat yang ada dalam 6 Jelaka saja yang enjoy. Harapnya penonton-penonton pun enjoy lah supaya producer pun boleh enjoy. Okey Bel, kita nak tahu apa lagi? Banyak. Kalau kau nak suruh ni satu-satu ada lagi. Sudah penat. Tak ada. Okey Bel, bagi Aziz balik Aziz. Hari pertama shoot scene apa sebenarnya? Sebab kita dah tahu kalau selalunya filem ni dia tak tentu dalam filem pertama tu Lombong contohnya Lombong. Okey, saya ingat. Itu yang kita nak tahu. Okey, saya ingat dekat warung. Dekat warung. Dekat warung. Yang bestnya cerita ni pembuka untuk shoot ni first day. Scene saya. Scene saya yang apa orang kata cakap siapa pula yang datang yang awal tu. Waktu awal-awal yang saya berjalan tu kan ni siapa pula yang datang. Ya. Maknanya babak itu perkenalan tentang saya kan. Betul. Itulah first day. First orang kata momentum. First day dan first scene. First scene. So itulah yang set momentum tu. Betul. Untuk dia datang sampai ke Kampung Ketayap tu kan. Jadi saya pembuka dan untuk saya juga penutup. Last day. Bukan hero saya. Yang keluar pada pergi. Last day apa? Last day scene? Last day scene apa? Yang keluar pada perigi tu ke? Pergi tu. Dah top apa semua kan. Bukan. Scene JT dengan anak tu. Itu last Yang masa nak lari gitu kan. Tapi yang nak lagu. Ya Apek tiba-tiba buat bunyi ketiak tu. Ya Allah. Aku yang scene tu macam Betul. Tapi mungkin kadang-kadang Aziz bagi peluang dan dia lepaskan juga benda tu. Sebenarnya yang itu Apek saja je tu. Nampak? Nampak? Serius nampak itu Apek bukan. Situ keluar kereta. Situlah keluar watak senario. Itu nampak. Betul. Kanak-kanak tu. Watak kanak-kanak. Laura Olivia. Laura tu sangat masuk. Sangat macam kalau kata anak Bel pun percaya. Nampak macam ni sebab padahal besar dukung juga. Dukung juga sampai koma lah aku dikerjakan bab scene dukung tu. Tapi biasalah. Filem kalau nak buat sebab watak tu babak tu. Babak tu kalau awak tahu hari dalam filem 6 Jelaka ni lah buat julung kalinya saya pernah menghadapi sakit yang sampai saya pengsan. Sepanjang saya berlakon tak pernah saya terjadi benda-benda macam ni. Dalam 6 Jelaka tu lah. Aduh hai. Okey, nasib baik tak jadi. Nasib baik tak jadi Jelaka. Tak ada kejilakaan yang berlaku lebih. Kan? Apa dia jadi? Babak itulah. Oh yang dukung tu. Okey. Tengah hari saya berlakon babak terajang.
Terajang yang tu, yang saya lawan tu. Yang bini tengok pengecut betul kau duduk. Yang semua dah jatuh. Kan? Kan tak guna punya jantan. Orang tengah berlawan kau duduk dalam rumah. Takut kan. Lepas tu tiba-tiba kan dia lawan. Dia lawan 4 orang je pun, bukannya banyak. Amirul berlambat-lambat. Itu pun dah tergolek. Berlambat-lambat Amirul lawan elok je kan. Okey, saya tengah hari kau. Dia buat panas, babak nampak panas tu. okey, babak lawan 4 orang tu pun. Okey, so lepas tu break makan, habis break makan sambung dengan babak angkat anak tu. Dukung. Anak berjaya. Anak berjaya tu. So bila dia angkat anak tu, memanglah okey, sebab itu anak budak kecil. Budak kecil angkat ringan aja sebenarnya. Tapi masalah bapak dia pun ringan juga. Bapak dia pun kecil juga. Bapak pun kecil juga. So jadi pada masa yang sama jadi berat lah juga. Okey, saya ni kalau dah orang kata berjam. Kan? Saya rasa saya angkat daripada pukul 5. Lepas tu habisnya mungkin dekat pukul 7 macam tu. Lama. So, sampai saya angkat tu dah. Mula kita kalau angkat barang, kita kan mesti tangan kan. Tanganlah yang pegang beban tu, berat tu. Dan angkat sap. Anak aku berseronok. Anak aku pop. Kalau dah banyak angle apa semua, tukar kamera ke apa ke, banyak kali angkat, saya dah tak boleh angkat pakai tangan dah. Tangan dah tak boleh angkat, dah macam bengkak. Yelah. So saya pakai dada. Saya letak anak tu dekat dada. Tak perasan kan? Letak dekat dada. Janji budak tu bergerak, nampak? Dia nampak dia terangkat kan. Macam tu. Habis pada tu saya balik ke rumah daripada Gopeng, balik ke KL. Balik ke KL dah saya rasa macam berpeluh-peluh masa tu. Tak stay sana? Bukan, maksudnya saya mungkin ada kerja lain untuk saya ni dekat KL. Tapi malam tu lah. Maknanya habis-habis tu dalam pukul lepas maghrib macam tu, saya gerak ke KL dan masa tu berpeluh-peluh apa semua dan saya pengsan dekat rumah. Tapi saya rasa tak pernah berlaku. Saya berlakon lah macam mana sekalipun, lompat sana, lompat sini, terjun sana, terjun sini, kau suruh aku berlari semua tak ada hal. Tak ada masalah. Tapi untuk 6 jelaka ni lah, kan? Ada sedikit kejelakaan yang berlaku. Tu pengsan Terus pengsan. Dan nasib baik alhamdulillah saya masih ada di popcorn ni. Dekat borak popcorn ni. Nasib baik. Ni scoop ni. Eksklusif ni. Jadi dan sebenarnya ini semua bukan untuk apa. Bagi saya tak pernah salahkan director, saya tak pernah salahkan buat cerita 6 jelaka ni ke apa ke, tetapi pada masa yang sama ini adalah semangat, inisiatif saya untuk membawakan watak itu sebaik yang mungkin, menunjukkan gembiranya si Kasturi ni apabila anak dia berjaya. Faktor usia tu kan. Faktor umur. Faktor usia kot. Agak-agak bukan lah. Sebab saya bukanlah tua sangat. Awak yang cakap. Awak yang cakap. Tak adalah tua sangat. Okay Bel, apa lagi yang best? Pengalaman seram ke atau apa? Sebab set tu kat tengah-tengah hutan ke ataupun kat tepi jalan raya ke? Dia macam area bersebelahan dengan hutan, tapi dia adalah satu tanah kosong. Tapi saya tak tahu sebab apa. Memang kita ceritakan penggambarannya mengambil masa 32 ke 35 hari. Tapi pada masa sama 3-4 bulan sebelum tu diorang sebenarnya dah buat orang kata tempat tu macam mana. Dia dah buat macam satu bukan kata perkampungan tau. Dia dah macam satu studio dah yang cukup besar. Ya. Rumah-rumah tu memanglah kalau kita tengok kita nampak macam sempurna. Tetapi sebenarnya belakang tu tak ada. Mungkin maklumlah studio. Tapi dalam 3-4 biji rumah sempurna. Memang. Rumah itu. Dan kawasan itu pada akhirnya kan cerita tu Belanda dia letupkan serang, letupkan. So jadi itulah pengakhiran kawasan itu. Itu antara babak terakhir, tapi mungkin tak membabitkan artis lah. Takkan nak dibom dengan artis-artis sekali. Tapi dalam cerita tu orang nampak macam artis kat situ, semua dia letupkan apa semua. Memang bila saya dapat tengok, saksikan balik 6 jelaka ni, saya rasa macam mana
Cantik pula dia ni kan. Nampak macam betul-betul ada kena kat situ bom. kan. Betul-betul bom. Memang sebenarnya dia orang bom kan. Tempat itu habis, hangus. Hangus di bom. Itulah dia punya ending. Kira habis shoot memang habis semua. Cuma musnahkan terus cuma kita tak terbabit lah. Kemusnahan tu dalam babak Belanda menyerang kampung Ketayap itu. Jadi memang habislah kawasan tu dan awak tengok macam mana. Meriam Belanda pun ada dalam filem tu. Dibawanya sampai gitu dan kalau awak tengok markas Belanda apa semua dia punya set Lawa. itu memang bukanlah dekat situ tapi dibuat area-area situ juga dia Belanda lain tempat lain dia buat tapi dia hanyalah satu markas saja tapi semua tu base pada pemahaman Aziz M. Osman berkenaan gambaran zaman Belanda tu punya ni memang daripada dia dah buat research. Yalah, kerusi. Betul. Kerusi Belanda tu. Betul. Jadi saya rasa sayanglah sebab kalau tak tonton kan orang tak tahu macam mana orang kata serba sedikit seni macam mana sejarah lama zaman Belanda. Sayang kenapa orang yang paling penting kenapa apa orang kata penjajah Sukarno nak sangat datang ke tanah Melayu ni. Ke negara kita ni. Ada sebab semuanya ada dalam filem ini diceritakan walaupun dia dan lagi satu mesej ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi saya rasa sempurna. Semuanya ada. Kadang-kadang kalau kita duk tengok satu filem dia bagi yang tersurat aja, tersiratnya tak ada. Yang ada pula yang tersurat tak ada, yang tersirat dah kita pula nak kena faham. Cerita ni macam ni kita dah kena deep sangat deep sangat duk fikir mungkin kot je. Ini semua ada dekat dalam tu dan insya-Allah semua boleh faham. Betul. Dan aku rasa watak Bel keluar bila masa scene pengumuman. Yang bom masa kena bom. Sebenarnya masa saya buat tu saya sebab ada asap. Ada asap dekat depan. Saya masa tu tak adalah main-main. Sebenarnya adalah enjoy. Juga apa orang kata sebab babak pun dah nak habis. Mungkin babak pun dah nak habis. Sebab masa tu mungkin dah nak ujung-ujung sikit kot. Dah nak ujung. Mungkin dalam 3-4 hari sebelum habis syuting. Nak enjoy. Jadi lepas tu benda tu ada asap kan. So saya sebenarnya mengharapkan director tak nampak sebenarnya. Tapi dia lepas. Saya harap tak nampak. Lepas tu Aziz kalau dia tak suka dia akan cakap. Dia akan cakap, dia akan pekik. Dia akan pekik. So jadi saya bila saya buat apa semua tu mungkin dalam 2-3 take saya main-main. Satu saya buat macam ni, satu saya melompat-lompat macam tu. Betul-betul. Kan? Rupanya diedit jadi macam tu. Diedit. Dah rupa belek. Tapi seronok sebab benda tu settle lah. Relax. Rupanya diedit jadi macam tu. Jadi saya pun tak sangka sebab dia dah cakap dah kau buat lawak-lawak badut ke apa ke kau siap. Dia dah sebelum saya datang dia dah bagi apa orang kata amaran. Dia dah bagi amaran macam tu. So jadi bila ni saya saja main-main macam tu tiba-tiba lah boleh pula. Kan. Apa sahaja dia tak cakap. Kalau saya tahu boleh main-main daripada awal daripada first day saya dah main-main. Tapi tak adalah bagi saya sebab iyalah saya sebab masa tu kan babitkan ramai orang. Bukan saya seorang aja ada kat situ. Kalau ikutkan saya dekat belakang pada si Wang Gegau kot. Betul. Wang Gegau kan badan je dah bergegor. Besar dah. Ingat nampak tak nampak. Dia tu yang kat depan. Sini. Dia tu saya kat belakang. Buatlah apa pun. Tapi nampak juga. Tapi kenalah dengan scene tu kena. Nasib baiklah pandai Aziz edit agak-agaknya diterima dan jangan marah. Jangan marah. Kita tengok kat dalam tu banyak pelawak-pelawak. Wan Gegau ada. Mamak Mamak putih pun ada. Tapi diorang semua tak
terlalu over. Tak. Dia orang semua Betul. relax. Yes, Wang Gegau yes, pun yes. kita dah tahu lah dia lawak dia macam mana, tapi kat dalam tu dia lain. Betul. Apa orang kata Wang Gegau yang huru-hara tu. Betul. Yang huru-hara tu. Tapi pada masa yang sama berjaya dibentuk oleh Aziz Osman untuk membawa watak tu dengan baik, dan boleh kita katakan dia nampak boleh menjadi seorang pelakon yang baik. Betul Wan. Kan? Wang Dengan Gegau. cara Dia tak ada dengan merapu, cara, dia tak ada dengan cara dia beban. Dia menangis, just nice, dia nak abang dia. Kan? Dia tidak berlebih-lebih tapi nampak comel. 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 Orang tak Itu menyampah. tapi kita kena faham Aziz juga merupakan seorang pelakon yang hebat. Bukan saja seorang director. So jadi berkenaan dengan bagaimana setiap watak itu nak membawakan watak itu dengan baik, Aziz mesti memberi tips, memberi orang kata nasihat yang baik macam mana kan. So jadi alhamdulillah Wang Gegau berjaya, dan boleh katakan hampir semua membawa watak tidak sama, memang ada kelainan setiap watak-watak itu. Original lah. Yes. Semua orang kuat. Betul. Tak ada yang tinggal. Dan kalau macam contoh dalam cerita ini kita tengok, selalunya kalau kita tengok sebuah filem atau satu cerita tu mesti kita ingat tentang bab hero, bab orang kata supporting sedikit. Yang sikit-sikit ni orang tak ingat. Tapi untuk filem ni watak yang sikit orang akan ingat. Betul. Yes. Itu bagus. Lebih-lebih lagi macam Cik Man lah. Cik Man memang. Kan? Dia pakai je lawak dia tu. Pakai lawak dia. Tapi orang nak dia punya Awak boleh tu. merapu dia tu kena masuk untuk cerita tu. Kena. Sama juga dengan Abun. Tepi Abun ada siapa tu yang gagap? Syashik. Syashik ada. Yeah, Syashik pun ada. Tapi kita boleh tengok benda tu dia orang semua tak over. Sama je. Yeah. Dan kita boleh ingat karakter-karakter dalam tu. Betul. Walaupun karakter tu bukan di-highlightkan pun dalam tu. Yes. Memang Khalid ke yang bang, yang duduk kat atas main gitar. Yes, Amin. Amin Khalid. Yang dekat atas tu. Memang Aziz memberi peluang bagi juga sahabat sahabat beliau, seorang pengarah jugalah, Amin anak Muhammad Khalid, arwah Muhammad Khalid, untuk ada juga dalam filem ini. Sebagai cameo. Sebagai cameo. Tapi cameo dia pun Dia macam filem yang semua orang masuk dan bekerjasama dengan betul. Main gitar, relax. Lepas tu kena maki. Sangat elemen Muhammad Khalid sebenarnya benda tu. Macam sekali tengok anak Muhammad Khalid. Yes. lagi. Itu je. Ya. Sebab Bel kata dia nak pergi solat Jumaat lagi. Saya Jumaat saya solat. Puasa je tak ada lah. Tak ada. Jangan buat perangai tu. Main-main aja. Okey Bel, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita orang. Kita orang harap ada baju jaya lah untuk seterusnya. Okey, baik. Moga-moga filem ni meletup insya-Allah. Okey. Promote sikit. Okey. Kepada penonton-penonton Borak Popcorn, saya memang cukup sedih sebab borak aja tapi popcorn tak ada. Itu pun sedih juga. Tapi pada masa yang sama saya sedih juga kalau anda tak support, anda tak tonton filem 6 Jilaka ini. Kalau anda tak support, anda tak tengok, anda tak sokong, 6 Jilaka je lah. Takkan ada lagi Jilaka-Jilaka yang lain. Kita tak akan tunjukkan lagi siapa 7 Jilaka, 8 Jilaka. Mana tahu. Kalau ada support sequel. banyak lagi sebenarnya Jilaka yang kita nak tunjuk. Macam mana Jilaka boleh jumpa. Dan lagi satu kan, tontonlah di Pawagam. Sebab kerajaan dah buat Pawagam. Awak tak pergi tengok kenapa? Kan? Dah disediakan. Tengoklah, datanglah. Kata nak tengok Bel dalam filem kan. Nak tengok Bel dalam filem. Bila tak ada kau sibuk tanya, Bel tu tak ada filem lain, takkan itu je kau puasa tu aja ke? Ini ni Jilaka ni. Bukanlah saya Jilaka. Tapi barang penting. Tapi pemangku. Ya, dan orang kata cerita ni pun best juga. Boleh layan, boleh enjoy. InsyaAllah. Watak dia lebih Jilaka daripada dia tak puas. Ya Allah, lebih Jilaka. Geram aku. Betul. Dan pastinya bila awak tengok filem ni,
awak tengok siapa yang paling jelaka dalam tu. Betul. Itu Siapa yang paling penting. sebenarnya jelaka? Betul. Thank you pada Cik Az juga sebab sudi hari ni bersama Kita kita. berganti dengan Maya. Kurangnya dia boleh support kita dari Betul. segi soalan-soalan yang ilmiah sikit. Kita ni soalan tak berapa nak ilmiah, kita mengapu lebih kan. Itu yang berat kat Melayu nak menjawab. Berat ni nak jawab. Sebab wartawan kan. Kita tak. Kita mengapu lebih. Makna dia macam dia buat kerja korang pula kan. Betul. Awak melampau Kita bagi bos yang buat. Kita pandai. Aku kena bagi gaji korang lebih kat dia dah. Okey, terima kasih dan terima kasih juga kepada yang menonton semua. Jangan lupa like dan subscribe. Sebelum tu jangan lupa download aplikasi Sini. Dari dalam tu macam-macam ada. Power Up Popcorn ada, macam-macam video. Betul, ada. video ada, podcast ada, artikel ada, news ada. Betul, muka beb pun menambah dah dalam tu. Betul. Okey, kita jumpa Terima kasih untuk banyak. the next episode. Dan jangan lupa. Sebelum tu, Betul. pastikan korang menonton 6 Jelaka di Okey. Power Yes. Kami Berkatan. Wajib Yes. tonton. Wajib tonton. Ya. Wajib Tonton Kena sebab tengok. ini bukan kita nak nak promo saja, Betul. tapi memang betul. Kalau siapa yang dah tengok boleh bagi tahu kat sini kenapa kita orang kata suruh tengok filem 6 Jelaka ni, sebab lain daripada yang lain. Betul. Okey, jumpa lagi the next episode. Okey. Assalamualaikum. Bye. Mereka dah lama rancang. Kita yang Jangan lalai. lalai. Jangan lalai. Popcorn.